Aiskrim Milo si Fun Fresh. Dia keluar aiskrim baru pun sekejap-sekejap ni. Tak ada marketing. Fun Fresh dia keluar aiskrim baru. Nampak hari tu. Tak percaya kita. Habis. Itu kat sini. Tak apa. Kita cari speed mat lain. Jom. Okay, speed mat yang kedua. Sini ada. Ada. Banyak kan? Cantik. Kita borong. Siapa suruh orang itu banyak kita bagi kita lagi? Kita borong dulu. Apa? 10? 10 10. Hujan. Sebelum video ni viral, korang habiskan, kita orang borong tu siap-siap. Saya nak makan satu. Kalau shoot. Kalau tengok dia punya colour tu macam Milo kan. Mula kau. Satu manis leting. So kotak dia ni tebal. Sangat rangup, tapi dia rangup yang tebal. Lepas tu dalam ni dia rasa macam makan Fun Fresh punya choco malt tu. Berapa satu? Syah yang bayar kan? Berapa tadi? Tak ingat. Memang kau dek. Dia versi lokal punya. Tapi upgraded version. Dah lagi sedap kot daripada yang before ni. Kita beli lebih-lebih lah. Bukannya bayar kita beli.